Di hutan hujan Australia, tersembunyi rahsia alam yang membingungkan saintis. Bayangkan haiwan dengan paruh itik, kaki berselaput, ekor seperti berang-berang. Ia pelik pada pandangan pertama dan juga secara biologi. Apa sebenarnya makhluk unik ini? Ia bertelur seperti reptilia, tetapi menyusukan anaknya, menjadikannya mamalia. Inilah misteri Platypus, haiwan yang menentang setiap definisi biologi yang kita tahu. Platypus benar-benar satu anomali. Sebagai mamalia, ia sepatutnya melahirkan anak hidup-hidup. Tetapi ia bertelur, meletakkan telur lembut di dalam sarang bawah tanah. Lebih mengejutkan, Platypus jantan mempunyai taji beracun di kaki belakangnya. Racunnya cukup kuat menyebabkan sakit melampau pada manusia dan membunuh haiwan kecil. Ciri ini sangat jarang ditemui pada mamalia. Sungguh luar biasa, bukan? Walaupun aneh, Platypus memainkan peranan penting dalam ekosistem sungai Australia. Paruhnya yang sensitif membolehkannya mengesan mangsa seperti udang dan cacing di dasar sungai keruh. Ia pemburu cekap dan penyumbang kepada keseimbangan alam. Keunikannya mengingatkan kita bahawa alam ini penuh kejutan dan keajaiban yang belum kita fahami. Platypus, lambang evolusi yang berani dan luar biasa.